Selamat malam rakan-rakan sekalian. Jadi mari kita teruskan pengembaraan menarik kita ke dalam dunia penyakit. Kita menyelami lebih dalam lagi tentang osteokondrosis, artrosis, kita benar-benar menyelaminya. Jadi, video hari ini adalah hadiah saya untuk anda semua. Kerana anda semua telah melanggan beramai-ramai, saya tidak menjangkakan perkara itu daripada anda sebelum ini. Saya sangat terkejut dan gembira. Jadi, hari ini saya akan tunjukkan sesuatu yang menarik kepada anda. Seperti biasa sebenarnya. Itu hidup anda. Boleh dikatakan, hidup anda kini akan terbahagi kepada sebelum dan selepas menonton video ini. Anda akan mengingati diri anda, bagaimana anda hidup sebelum ini, dan tertanya-tanya, apa sebenarnya ini? Kenapa saya tidak lakukan ini lebih awal? Kenapa saya tidak melanggan lebih awal? Kenapa saya tidak tekan suka? Tulis komen dan kongsi video ini dengan semua kawan-kawan saya sebelum ini. Jadi, Di sini, di hadapan anda, terdapat dua model badan yang hampir sama. Модель тела двух людей. Di sini kita dapat lihat kedudukan badan yang dipanggil membungkuk. Manakala di sini pula, kedudukan badan yang tidak membungkuk. Apa bezanya? perbezaannya ialah terdapat otot-otot yang menyokong kedudukan badan yang optimum. Keseimbangan otot-otot ini membolehkan kita berdiri hampir tanpa sebarang ketegangan. Dan ini berlaku kerana ketegangan otot. Di bahagian belakang, kita ada otot-otot. Ini adalah kumpulan otot trapezius. Bahagian atas, tengah dan bawah. Dan otot-otot di hadapan pula ialah otot dada, iaitu otot dada besar dan kecil. Inilah otot-otot tersebut. Kenal tak otot-otot ini? Dan kedua-dua otot ini, mereka mengimbangkan tulang belikat. Dan dari kedudukan tangan, dari kedudukan tulang belikat, ia menentukan bagaimana beban akan diagihkan pada leher dan bahagian toraks tulang belakang. Di sini, boleh dikatakan keseimbangan hampir sempurna. Di sini, dua kumpulan otot ini saling mengimbangi antara satu sama lain. Di sini kita dapat lihat bahawa otot dada besar, di sini ia jauh lebih berkembang. Ia sangat kuat. Manakala otot trapezius, bahagian atas, tengah dan bawah, semuanya agak lemah dan nipis. Mereka tidak dapat menahan tulang belikat dan tangan kita. Sebab itu ia bergerak ke hadapan. Begitu juga dengan bahu dan tangan. Ia berpusing seperti ini. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Bagaimana caranya? Kedudukan tangan sangat penting. Secara umum, untuk mengekalkan postur badan, ramai orang cuba untuk meluruskan belakang dengan menyatukan tulang belikat di belakang. Tetapi ini menyebabkan belakang mereka menjadi lebih sakit. Jika sebelum ini sudah sakit, jika tidak sakit, ia akan mula sakit. Akan timbul rasa tegang di antara tulang belikat. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak kena di situ. Selepas beberapa ketika, akan timbul rasa seperti ada sesuatu yang menghalang untuk berpusing. Seolah-olah ada ruas tulang belakang yang tidak berada di tempatnya. Ini berlaku kerana otot-otot terpaksa sentiasa berada dalam ketegangan yang berlebihan. Dan semua otot yang berada di antara tulang belikat dan leher kita di sini, fungsi utamanya adalah untuk menahan berat tangan. Jika otot-otot itu tidak dapat melakukannya, tangan akan mula bergerak ke sini, ke depan dan ke bawah. Begitulah ia tergantung. Dan untuk kita mengembalikan tangan ke posisi yang betul, sambil membetulkan postur badan kita sendiri. Kerana sebenarnya posisi tangan lebih mempengaruhi postur, kita perlu mematuhi beberapa peraturan. Pertama, lihat diri anda di cermin. Jika anda melihat bahawa tangan anda dipusingkan seperti ini, dengan bahagian belakang tangan menghadap ke atas, anda perlu memusingkan tangan supaya ibu jari menghadap ke depan. Jika kita memusingkan tangan ke sini, anda boleh lihat siku juga mula menghala ke sisi. Dan sekarang, setiap kali kita angkat tangan, otot deltoid tengah akan bekerja secara berlebihan. Tetapi pada masa yang sama, otot deltoid depan hampir tidak akan bekerja langsung. Juga, jika anda sudah biasa memegang tangan seperti ini, ia juga akan mula bergerak semasa anda melangkah. Dan semasa melangkah, ia akan bergerak, lihat, sedikit condong. Jika ibu jari menghadap ke depan,
Tangan juga akan bergerak ke depan dan ke belakang. Jika ia bergerak ke belakang, sama ada anda mahu atau tidak, otot latissimus dorsi anda akan bekerja setiap kali anda melangkah. Otot trapezius tengah dan bawah juga akan bekerja. Mereka akan menerima beban semasa anda melangkah. Jika tangan dipusingkan seperti ini, maka pergerakan semasa melangkah akan sedikit ke arah sisi. Dan bukannya otot di antara tulang belikat, bukannya otot belakang, otot trapezius bahagian atas ini akan bekerja lebih banyak. Maksudnya, setiap pergerakan tangan ke belakang akan membebankan bahagian kecil otot trapezius atas ini dan otot yang mengangkat tulang belikat. Ini akan lebih membentuk kedudukan yang tidak betul seperti ini untuk anda. Oleh itu, perkara pertama, anda perlu memusingkan tangan supaya ibu jari menghala ke hadapan dan pastikan semasa melangkah, tangan anda juga bergerak seperti ini. Tetapi pergerakan ini mesti semula jadi. Maksudnya, ia tidak boleh menjadi pergerakan seperti robot. Apa kekurangan jika tangan berada dalam posisi seperti ini? Disebabkan tangan anda mula bergerak ke sisi, setiap langkah anda akan menyebabkan badan anda condong begini. Anda akan bergoyang dari sisi ke sisi. Kadang-kadang, ini juga boleh menjadi punca pening kepala. Disebabkan kehilangan keseimbangan semasa melangkah dan kepala bergoyang begini setiap kali melangkah. Ia juga menjadi sukar untuk berjalan dan sukar untuk mengekalkan keseimbangan. Jika tangan anda bergerak seperti ini, tiada masalah. Kepala akan sentiasa berada di tengah. Jadi yang pertama ialah kedudukan tangan. Pusingkan tangan supaya ibu jari menghala ke hadapan. Dan perhatikan, anda boleh masukkan satu tangan ke dalam poket semasa berjalan. Perhatikan kedudukan tangan anda sama ada ia di hadapan atau di belakang. Pergerakan tangan ke belakang adalah lebih penting daripada pergerakan tangan ke hadapan. Kerana kita sering menggerakkan tangan ke hadapan. Satu-satunya masa kita boleh menggerakkan tangan ke belakang adalah semasa melangkah. Pergerakan semasa langkah. Kedua ialah kedudukan tangan itu sendiri apabila kita sedang berdiri. Ini pada dia. У него Pada Sergei, tangannya berada di sini. Nampak? Ia tergantung di hadapan. Tanpa nyawa. Dan pada Marat. Tangan berada di sini. Nampak tak? Tangan dia tidak tergantung. Tangan dia sentiasa aktif, sentiasa bersiap sedia untuk melakukan sebarang pergerakan. Contohnya, untuk bersalam. Atau mungkin meminjamkan wang kepada seseorang. Atau menunjukkan sesuatu dokumen pengenalan diri. Tapi bagi Sergei, tangannya hanya tergantung di sini. Seperti sausage dan terhayun-hayun. Dia tak boleh buat begitu. Untuk angkat tangan, dia perlu membongkok, menarik, bantu dirinya dengan pergerakan tertentu. Tapi bagi yang ini, semuanya bergerak dengan cergas. Nampak tak? 1, 2, 3, 4. Dan bagi Sergei, 1, 2, 3, 4, 5. Satu tangan pun susah nak diangkat, dah mula sesak nafas. Kenapa jadi macam tu? Apa bezanya? Sebab Marat nampak tak? Dia ada hayunan tangan. Tangan dia ada di sini dan dari sini, opa dah mula bergerak. Sebab otot-otot ni dah bersedia untuk bekerja. Otot-otot tu dah bersedia, contohnya nak angkat gelas masa tahun baru. Minum, makan sikit. Tak, yang tu kena potong nanti. Macam itulah. Tapi Sergei, dia macam susah sangat. Perlahan-lahan korek salad tu, satu dah tertidur, muka pun tersembam. Apa bezanya? Macam mana nak belajar benda ni? Lihat, untuk ini kita guna dinding. Dinding biasa pun sesuai. Dan kita berdiri pada jarak selebar tapak kaki dari dinding lebih kurang dan letakkan siku kita. Bila siku dah sampai ke dinding, macam ni saja berdiri sekejap. Kalau anda pernah tengok dalam mana-mana buku teks, sama ada pendidikan jasmani, terapi senaman atau sains semula jadi, macam mana nak bentuk postur badan dengan betul? Kena berdiri rapat ke dinding, sentuh dinding dengan semua bahagian badan yang boleh disentuh dan cuba kekalkan posisi itu, kemudian berundur dari dinding. Itu bukan caranya. Itu tidak betul.
Ada yang kepalanya panjang macam timun, ada pula macam terung. Dan bukan semua kepala boleh sampai ke situ. Di sini kena ikut tangan, sebab tangan semua orang hampir sama. Lihat, ia juga boleh dibengkokkan di siku ke arah yang sama. Dan siku pun boleh sampai. Dan dengan cara ini, biar siku kamu sampai. Cuma berdiri dalam posisi ini. Dan bila kamu lihat, dengan siku kamu tarik ke belakang, bahu kamu sama ada kamu mahu atau tidak, walaupun kamu tak mahu, ia tetap akan bergerak ke belakang. Dan dalam posisi ini, berdirilah sebentar untuk permulaan. Berdirilah selama 30 saat. Biasakan diri dengan posisi ini. Kemudian, menjauh dari dinding. Dan sekarang, berdirilah dalam posisi yang sama, dengan posisi tangan seperti ini. Dan anda akan perasan bagaimana belakang anda menjadi tegang dengan sendirinya. Dan otot-otot kekal tegang dalam posisi ini. Berdiri sekali lagi. Mungkin satu tangan lebih mudah untuk ditarik ke belakang, manakala tangan yang satu lagi lebih sukar. Dan dalam posisi ini, belajarlah untuk hanya berdiri dahulu. Baik, bila sudah berjaya, langkah seterusnya adalah supaya tangan lebih mudah kekal di belakang, kita akan ajar tangan itu untuk bergerak sedikit di sana. Berdiri pada jarak yang sama dari dinding dan sentuh dinding dengan siku anda. Sekarang anda boleh pusingkan tangan seperti ini atau seperti itu, ikut keselesaan anda. Dan gerakkan tangan di belakang. Satukan tapak tangan sedikit di belakang. Maksudnya, lakukan pergerakan dengan tangan di belakang. Ada yang akan dapat lakukan dengan lebih bebas, ada yang tidak. Maksudnya, tiada keperluan untuk benar-benar memaksimumkan pergerakan ini. Cuma gerakkan sedikit tangan anda di belakang supaya ia biasa dengan posisi itu. Supaya otot-otot di antara belikat juga bergerak. Dan supaya lekatan itu sedikit meregang. Di sini, antara otot latissimus dorsi dan otot serratus, nanti anda akan lebih mudah untuk mengekalkan posisi ini. Ini satu lagi peraturan. Bagaimana untuk mengawalnya nanti? Mudah saja. Bila anda berdiri, di sini ada tulang. Di sinilah bahagian depan atas tulang pinggul. Dan cuba pastikan bila anda berdiri, ibu jari anda sentiasa berada di belakang tulang ini. Sebaik saja anda perasan tangan anda terjulur ke depan, tarik semula ke belakang, satu kali, letakkan semula di sini. Begitu. Maksudnya, beberapa pergerakan mudah ini akan membantu anda memulihkan postur badan yang betul dan mengawalnya. Maksudnya, anda akan mengawalnya bukan dengan cara merapatkan tulang belikat, tetapi hanya dengan memastikan kedudukan tangan anda betul. Sekarang, untuk melatih otot-otot ini supaya mereka belajar bekerja pada sudut yang betul, supaya mereka boleh mengekalkan lengan kita di belakang. Latihan seperti ini sangat bagus untuk dilakukan. Latihan ini boleh dilakukan sambil duduk, berdiri, di rumah, semasa memandu, dalam kereta, di mana-mana sahaja. Di tempat kerja pun boleh. Tengok, kita boleh buat sambil baring, tapi tak boleh kalau sedang memandu. Nanti saya tunjuk juga cara buat sambil duduk. Jadi baring macam ni, letakkan kepala dan tangan kita letak di sini. Nampak tak? Bukan di lantai, tapi kita letak tangan kita di sini. Di sini, di mana sendi sakroiliak, letak tangan di bahagian ini dari kedua-dua belah. Tapi sedikit atas punggung, iaitu di bahagian atas otot punggung, letak tangan di sini dan sekarang. Dengan siku, cuba sentuh lantai. Regangkan sepenuhnya otot trapezius tengah, otot rhomboid, trapezius bawah pun diregangkan. Dan dari posisi ini, sekarang cuba satukan tulang belikat. Tahan macam ni selama 1 atau 2 saat. Kemudian dengan siku, tarik semula ke depan ke lantai dan ulang lagi. Gerakan ini buat 10 kali ulangan. Kalau kesihatan mengizinkan, kalau tidak, buat kurang sikit. 5 pun boleh. Buat 3 atau 4 set. Jadi, secara keseluruhan, buat lebih kurang 30 kali. Rasakan bagaimana otot-otot di antara tulang belikat ini, yang biasanya jarang digunakan dalam kehidupan seharian, benar-benar bekerja dengan baik. Jika anda tiada tempat untuk baring, anda boleh lakukan pergerakan yang sama ini sambil duduk. Sama saja. Tetapi di sini, bebannya akan kurang. Manakala jika baring, bebannya lebih banyak. Sama juga, bagi yang tidak boleh buat sambil baring, boleh lakukan sambil duduk. Maksudnya, cuba untuk satukan tulang belikat di belakang.
Kedua-dua tulang belikat dan siku seolah-olah ada seseorang yang merapatkan siku anda di belakang. Bayangkan begitu. Atau minta seseorang lakukan ini sekali untuk anda. Kemudian, cuba ulangi pergerakan ini sendiri. Dan lakukan pergerakan dengan amplitud penuh. Ke depan dan ke belakang. Ke depan dan ke belakang. Ini memang sangat bagus untuk melatih semua otot-otot ini. Jadi kawan-kawan, nah sekarang hidup anda pun terbahagi kepada sebelum dan selepas. Dan sekarang, seperti biasa, kami ucapkan selamat tinggal kepada anda. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa tekan suka dan tinggalkan komen. Bersukan, membantu ibu bapa.